Okay guys, inilah dia Toyota Yaris Cross yang dikatakan bakal dijelmakan dalam versi Pro 2, iaitu Pro 2 D66B ataupun Nexus. Tak pasti nama Nexus tu, tapi inilah dia modelnya. Saya jarang nampak ni dekat Phuket on the way nak pergi ke Krabi. Saya terserempak di depan Toyota showroom. Dalam showroom tak ada. Saya pergi beberapa kali Toyota showroom, tapi tak ada kereta ni dalam tu. Mungkin kereta ni masih lagi baru kan, jadi tak banyak lagi lah on the road. Nampak beberapa kali lah on the road dan juga parking. Yang ni saya tak pasti kenapa dia dekat bawah pokok getah ni. Mungkin staff punya ke kan. So memang handsome lah kereta ni. Kalau saya nak katakan, dia hampir mirip dengan Corolla Cross sedikit, tapi tak sepenuhnya. Dan macam RAV4 pun ada kan. Tayar dia saya tak pasti, macam 18 tayar Yokohama dia bagi takat Yokohama. Dan disc brake ada di belakang juga, 4 tayar. Dalam saya tak boleh lah nak sneaking kan, nampak macam siapa dia ni macam nak curi kan. Jadi saya tengok dari jauh je lah. Ini pun dah cukup cantik lah. Yang ni saya tak pasti ni variant mana. Dia ada 3 variant. Ini HEV lah, semua HEV saja dekat Thailand ni. Kalau Indonesia ada variant petrol. So di Thailand hanya ada HEV, tapi ada 3 variant, iaitu Premium Luxury dan HEV Smart. So yang paling murah sekali HEV Smart, 789,000 baht, lebih kurang 107,000 macam tu lah. Tapi perlu diingat, ini adalah Toyota Kalau masuk jadi Pro 2, mungkin harga dia bawah 100,000. Hopefully lah kan. Takkan dia harga sama dengan macam Toyota kan. So saya harap dia harga lebih berpatutan lah. Mungkin tinggi sikit daripada Prodativa, ataupun lebih mahal sikit daripada Alza.